Helenistik ni budaya-budaya Parsi kuno, budaya Romawi, budaya Yunani. Antara penonjolan budaya Helenistik ialah simbolis dan pematungan. Kan Yunani terkenal dengan dewa-dewa Olympus mereka. Ada nama dewa apa? Zeus lah, ada nama Jupiter lah, ada nama Poseidon, ada nama Hades, ada nama Saturn. Mereka bukan setakat menamakan dewa, tetapi menyimbolkan, merupakan, taswirkan. Oh, kalau Zeus janggut panjang gini, senjata lagu ni. Kalau dewa ni gini. Tuan-tuan faham? Belajar sejarah 3 kali 5 kan? Rom pun ada budaya Helenistik. Akhirnya bila budaya Helenistik masuk dalam agama ini, apa yang terjadi? Maaf saya sebut, bukan ini kemelampauan, tapi realiti dan hakikat. Bila tuan-tuan masuk dalam church atau gereja, itulah yang tuan-tuan akan lihat. Siapa yang disimbol dan dipatungkan di depan? Siapa yang dukung bayi kecil? Ada budak kecil, ada sayap 2. Siapa yang menjadi simbol ni? Yang pastinya itu adalah Bonda Maria, yang kecil itu adalah Yesus. Yang kena ni? Yesus. Sedangkan itu adalah fitnah terhadap baginda. Baik. 325, rosak balik dah. Cuba tuan-tuan cek, 300 tahun kemudian apa jadi? Selepas penyelewengan agama ni, balik 300 tahun. Apa jadi? 20 April, atau setengah riwayat sebut 22 April 571 Masihi. 571 kita bulatkan, bundarkan puluh yang hampir, dia jadi 600 lah. 20 April atau 22 April 571 apa berlaku tuan-tuan? 300 tahun kemudian. Apa berlaku? 20 April 571. Sudah. Sebab ustaz sebut tarikh Masihi, jadi kami pun bengong kelu. 20 April 571 adalah Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Apa berlaku? Kelahiran junjungan besar Nabi dan Rasul yang terakhir yang bernama Muhammad. Ataupun kita boleh ambil 610 tarikh pengangkatan Muhammad sebagai seorang Rasul. 600 tahun yang paling dekat dan paling hampir. Allah dah bangkitkan Nabi dan Rasul yang terakhir untuk jernih dan sucikan balik nama dan ajaran Nabi Isa. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyucikan nama Nabi Isa. Dalam surah Maryam, menyucikan Maryam yang dituduh, ditohmah, dikata macam-macam. Maryam berzina lah, Maryam melahirkan anak luar nikah lah. Tapi dalam surah tu Allah sucikan nama Maryam. Dia tak berzina, dia bukan melahirkan anak luar nikah. Anak ni adalah mukjizat daripada kami. Kemudian Nabi Isa yang dia kata kena bunuh, kena salib, Al-Quran nafikan. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, bahkan dia diserupakan dengan orang lain. Sucikan pula nama Nabi Isa atas fitnah di atas tiang salib tu. Dan bab orang duk kata dia Tuhan ke anak Tuhan ke, inna masala Isa indallahi kama sali Adam khalaqahu min turab. Asal kejadian Adam, asal kejadian Isa pun sama. Dua-dua kami jadikan daripada tanah. Nak menunjukkan dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dan dia tak termasuk pun di dalam Trinity, family of God. Quran mari Nabi lahir, sucikan balik. Bawa ajaran yang sebenar. Tapi bukan berhenti setakat ni. Selepas Nabi wafat, tuan-tuan perhati, 300 tahun kemudian apa jadi? Hak masa Nabi elok dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Komplit, sempurna. 300 tahun Nabi wafat, apa jadi? Nabi kan sebut, sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Sebaik-baik zaman adalah zaman aku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun selepas tu, kemudian kurun selepas tu. Nabi sebut yang terbaik zaman Nabi, zaman sahabat, dan Nabi tambah 2 kurun selepasnya. Bila 2 kurun selepasnya tambah kurun Nabi, 3 kurun berarti 300 tahun. Nabi nak gambarkan inilah the golden age. Zaman keemasan yang sebenar ada pada zaman Nabi yang terbaik, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. 300 tahun kemudian apa jadi tuan-tuan? Walaupun bukan tarikh yang sebenar, tapi saya rambang, saya kumpulkan secara umum. Tarikh sebenar ada lagi awal daripada tu, ada tengah-tengah, ada yang lambat. Tapi mudah kata, saya rangkumkan semua selepas 300 tahun Nabi wafat. Maka time inilah keluar yang namanya Syiah,
keluar yang namanya Mu'tazilah, keluar namanya Qadariyah, keluarnya Jabariyah, keluarnya Jahmiyah, keluarnya Karamiyah, keluarnya segala yah di belakang. Telah munculnya aliran dan mazhab-mazhab yang dianggap di sisi ahli sunnah wal jamaah adalah golongan-golongan yang sesat dan terseleweng. 300 tahun kemudian. Awal dia maksudnya pukul 10 gelap, pukul 10 dah tutup pintu, pukul 10 dah kunci, dia dilenakan, dia ditidurkan. Bila masjid kita nak bangun? Subuh pagi esok baru dia bangun balik. Kita yang menidurkan dia, kita yang melenakan dia. Pasal apa? Rumah Allah mesti ada operating hour. Sedangkan Allah Tuhan punya rumah tak pernah tidur, tak pernah mengantuk. Dan kita sendiri menidurkan dan mengantukkan rumah dia. Bandingkan perkara ini dengan rumah-rumah ibadat agama lain. Contoh paling jelas di sini, kita akan dapat lihat operating hour mereka 24 jam. Mereka ada guard, mereka ada pengawal. Semua orang boleh masuk, semua orang boleh pergi bila-bila masa. Sebab ada orang jaga. Sebab dia nak rumah ibadat dia beroperasi untuk semua jenis penganut dia. Dan bagaimana kita hari ini bayangkan, kita tidak tahu keadaan kita dengan orang lain tak semestinya sama. Kebahagiaan kadang-kadang ada duka, kebahagiaan kadang-kadang ada kecewa. Kadang-kadang orang tu pukul 2 pagi baru bergaduh dengan bini, pukul 2 pagi baru dengar berita yang kurang menyenangkan. Dia serabut duduk rumah, dia nak cari ketenangan. Ada baiknya aku pergi mengadu, merayu, menghadap Allah. 2 pagi. Agak-agak masjid mana buka bang? Agak-agak masjid mana buka? Aku nak sembahyang tahajud lah malam ni. Pi masjid tu tutup, pi depan sikit tutup, pi situ tutup. Sampai ke subuh pun rapat akan tutup. Macam mana? Dan inilah perlu difikirkan oleh pengurusi sampai orang bawah. Pertimbangan dan neraca dia nak memikirkan antara keselamatan aset-aset masjid dan nak memberi laluan kepada orang-orang yang nak beriktikaf. Kita tutup tu sebab nak jaga aset masjid, kan kecurian kan macam-macam kan. Kadang-kadang ada juga orang mari pukul 2, orang mari pukul 3, hak betul-betul. Tapi masjid tutup pula. Jadi perlukan banyak perbincangan, perlukan banyak solution untuk menyelesaikan masalah ini. Bila kita tanya sahabat-sahabat kita berlainan agama, pernah tak berlaku kecurian di rumah-rumah ibadat kamu? Dia kata kecurian ni ada di mana-mana, tetapi tahap dia minimum. Tahap dia minimum, dikawal sungguh, dijaga sungguh, diamati sungguh. Tapi kita hak paling kecil apa dia? Yang sering berlaku hari raya dah. Pi semayang raya pakai selipar RM3.5, balik selipar harga RM35. Nah, selipar kita RM3.5, balik tu lawa selipar ni, perak-perak selipar orang RM35. Kawan tu pula baru beli selipar, baru nak tayang kat kawan selipar baru, tengok tinggal selipar Jepun dah. Ni ada di mana-mana. Tempat dia mana? Masjid kita, bukan rumah ibadat orang. Siapa hak buat? Tadi hak duduk semayang sebelah kita. Siapa kadang-kadang ambil hak ada rokok sekali dengan kita? Siapa kadang-kadang buat kerja ni hak sujud sebelah kita? Why ini berlaku? Lihat kadang-kadang iktikaf kita. Tengok iktikaf kita. Apa maksud iktikaf? Iktikaf ni menetapkan diri. Kita masuk berniat iktikaf, macam-macam ibadat kita boleh buat. Kita nak baca Quran, go on. Nak berzikir, go on. Nak berwirid, go on. Nak meratib, go on. Nak baca mana-mana buku agama dalam masjid, go on. Tapi biasanya yang selalu kita buat ialah iktikaf apa? Iktikaf ritual ke iktikaf aktual yang selalu kita buat? Ritual ke aktual?
Ritual yang selalu kita buat, kita masuk buat benda saya sebut tadi, iktikaf baca Quran, iktikaf semayang sunat, iktikaf meratib, iktikaf tu ritual jarang ada. Masjid besar macam ni tak akan berlaku biasanya, tapi masjid yang kecil-kecil, mana bukti tak ada ritual? Kadang-kadang kita iktikaf, ritual kita baca Quran habis 3 juzuk, taik cicak dan taik lipah 3 kilo duduk sebelah, tak ada siapa ambil tahu. Quran dah habis 3 juzuk, taik lipah sebelah, taik cicak sebelah, tak ada siapa nak tolong sapu. Ritual kita buat, aktual tak ada, tindakan tak ada. Wirid 50,000, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa dah 50,000? Nampak atas sawang labah-labah penuh, tak ada siapa ambil tahu. Ikut dia lah labah-labah, sambung lagi 10,000 ustaz. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kerja siapa? Ni kerja siapa? Dah kita lantik AJK. Mana AJK kebersihan? Mana AJK kebersihan? Rumah Allah surau tu hak AJK ke hak kita? Rumah Allah masjid hak AJK ke hak kita? AJK tu tukang mengurus, bersih sama-sama lah. Dah kata masjid kita, rumah Allah. Ni semua nak harap AJK. Ni kadang-kadang longkang ada sampah, longkang ada tin, tu pun AJK. Dan longkang ada tin. Dah hang tengok ambil je lah, dapat kedua tin je pun. Tu pun bagi tahu AJK bahagian kebersihan. Kepala paip patah pun AJK. Hak dia tunggu bila? Nak tunggu bedai nanti mesyuarat agung lah. Hang kena aku ni, aku dah tanda ni kepala paip patah belah ni, lampu bo tak nyala belah ni. Dia nak tunggu hak lagu tu. Jadi masjid ni jadi tempat apa? Tempat pergaduhan, mesyuarat agung, tempat adu domba, kadang-kadang tempat caci maki, kadang-kadang tempat perbalahan politik, kadang-kadang tempat tuhmah orang, cungkir peribadi orang. Jadi lagu tu dah. Sepatutnya masjid ini bila kotor sama-sama kita bersih, yang hadir sama-sama kita raih, yang jahil sama-sama kita bagi ilmu. Bukan nak buat fungsi masjid macam benda-benda tadi. Akibatnya bila kita buat operating hour pada masjid kita, masjid itu dilenakan, operasi dia ditidurkan, dan masjid pun jadi macam gua. Azan.
Baik, kita bersambung. Jadi bila masjid kita ada operating hour dia, maksudnya kita sendiri yang menidurkan dan tergendalakan dia punya program dan dia punya konsep. Akhirnya masjid kita, rumah Allah jadi seperti gua. Jadi dia tidur lena sekejap, dia terlelap sekejap, lepas tu bangun, lepas tu berhenti, lepas tu bangun, lepas tu berhenti. Dia tak berterusan. Macam fungsi pada yang tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Dan kita lihat juga apa yang Allah bagi clue pada kita tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi pada komponen tentang dia adalah permasalahan fitnah pada akidah. Komponen pertama fitnah pada akidah ada pada kisah Ashabul Kahfi kerana menyelamatkan iman masing-masing. Pattern dia sama macam Namrus, pattern dia sama macam Fir'aun, Raja Dikyanusum yang zalim, berlaku penyembahan berhala secara besar-besaran, dan lebih jauh dia punya perangai, watak dan pattern seperti Namrus dan Fir'aun, nak menjadikan dia sebagai Tuhan yang perlu disembah oleh rakyat-rakyat bawahan dia. Akibatnya nak jaga iman, nak jaga akidah dan kepercayaan, mereka melarikan diri, meninggalkan segala bentuk kemewahan dan kesenangan yang pernah mereka kecap dalam istana. Mereka bukan orang biasa, mereka golongan-golongan bangsawan dan menjadi orang yang dekat dengan raja yang dimaksudkan. Tetapi demi akidah, demi iman, demi kepercayaan, mereka meninggalkan raja tersebut, tak mau terlibat, tak mau terjebak, sampai mereka terkurung dan tertidur dalam gua selama 300 tambah 9, jadi 309 tahun. Why ada teka-teki? Why ada istilah matematik di sini? Tak bolehkah terus disebut 309 tahun? Kan mudah. 300 ditambah dengan 9. 300 tambah 9. Macam umur Nabi Nuh, dia jadi matematik tolak kan? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaum dia, falabisa fihim, dan dia hidup di kalangan mereka, alfasanatin 1000 tahun, illa khamsina ama, kecuali 50. Kan senang sebut 950 terus. 1000 tahun kecuali 50. Ini kena tolak. Jadi 950. Ini 300 tambah 9. Ada setengah riwayat dan pentafsiran menyebut 300 tahun itu tidur dalam konteks kalender hijri, kalender berteraskan lunar, berteraskan bulan. Kalau 309 tahun, kalender berteraskan Gregorian, berteraskan solar, berteraskan matahari. Jadi yang hijrah mesti dia punya jumlah lagi kecil dan lagi sempit daripada yang berteraskan matahari, sebab bilangan hari dia setiap bulan lebih. Jadi hak kata 300 tu hak Islam, 309 tu hak Gregorian, hak berteraskan matahari ataupun solar. Dan ada juga riwayat pentafsiran daripada ulama lain bahawa 309 tahun itu tambah 9 tu yang betul-betul dan benar-benar tidur 300, yang gedebuk-gedebak berbalik ke kiri ke kanan tu 9 tahun. Hak tidur tetap tu 300, haduk koni tu 9 tahun. Maksudnya Allah balikkan mereka, sebab itu punca daripada gua tu ada 2 lubang, satu sebelah timur, satu sebelah barat. Bila matahari naik dari timur, cahaya pertama hari tersebut masuk pada mereka, Allah balik kok ni. Bila matahari nak terbenam, masuk sekali lagi cahaya kok belah barat, Allah balik kok ni. Jadi begitulah selama 300 tahun. Tapi dalam tempoh 300 tu, hak dia duduk balik-balik tu, dia punya analisa, dia punya kira-kira, dia punya congak 9 tahun.
Begitulah kita tidur hari ni. Ustaz, saya pukul 10 semalam duduk lagu ni, bangun subuh 6 pagi pun lagu ni juga, sikit pun tak bergerak. Siapa dia? Angkat tangan. Tak ada. Kita tidur ni 14 kali, 20 kali, sak koni, asal kepala konu pun boleh jadi. Itu manusia, dah tabiat dia. Pasti akan bergerak, pasti akan berbolak balik. Jadi yang jadi perbahasan ialah kebiasaan tafsir-tafsir ini kadang-kadang disertakan dengan nama-nama mereka. Orang tu baca kitab tu, nama lagu ni keluar. Orang tu baca kitab tu, lagu ni nama keluar. Orang tu baca, aku pula nama lagu lain. Antara yang masyhur ikut dia lah, orang lain punya pendapat, orang lain punya bacaan kitab. Yang saya jumpa dalam Khazinatul Asrar Imam Al-Haqqu An-Nazili, nama yang disenaraikan dalam tu, walaupun bentuk dia Israiliyat, Tamlikha, Muslinia, Mukashlinia, Marnushun, Dabarnushun, Tazayushun, Kafash Tazayushun. Ini 7 nama Ashabul Kahfi dan anjing mereka Kitmir. Tapi ustaz, saya pernah jumpa juga nama ni 7 orang tapi tak sama, bunyi dia lagu lain. Ikutlah, hak tu pendapat imam lain, hak tu riwayat imam lain. Tapi apa pun yang Allah nak cerita, hak inilah yang kita duk bergaduh, hak inilah yang kita duk masam muka dengan orang lain. Kan Allah dah sertakan awal-awal al-surah Kahfi, kamu akan bergaduh tentang jumlah dan bilangan mereka. Ada hak kata 3 sekali dengan anjing dia, mari grup lain kata 5 sekali dengan anjing dia, mari grup lain kata 8 sekali dengan anjing dia. Allah dah tunjuk tu. Hak betulnya Allah cerita tak berapa dalam Quran? Allah tak cerita berapa. Tapi yang masyhur 7, memang yang masyhur 7. Tapi Allah dah tunjuk pada kita, kita akan bergaduh, berbalah benda remeh-temeh ni. 3. Aku punya kitab 5. Aku punya tok guru 7. Lepas tu masing-masing nak menegakkan hujah, nak menegakkan dalil. Hak tu kata, hak ni kata, hak ni kata, hak ni kata. Hak betulnya kita pun tak pasti. Allah tak cerita secara jelas walaupun masyhur tu 7. Kemudian duk gaduh bilangan, dia gaduh bab nama pula. Ustaz semalam mengajak Ulu Kelang, dia sebut nama lagu lain. Kita kan belajar dengan ustaz kita dulu nama lagu lain. Hak mana betul ni? Hak kita ke hak ustaz? Adakah nama tu jelas dalam Quran? Tak ada. Nama jelas dalam hadis? Tak ada. Riwayat saja. Bila dia riwayat tambah-tambah Israiliyat, dia sekadar penghuraian, tak boleh jadi hujah, tak boleh jadi bukti, untuk huraian saja. Tak ada siapa tahu nama dia yang sebenar. Ni pun kadang-kadang duk bubuh di rumah, duk bubuh di kepala kapal, duk bubuh macam-macam tak. Konon-kononnya kalau bubuh di kapal tak di lambung ombak. Padahal kapal mana tak di lambung ombak? Pilah bila duduk dalam air, ombak lambung kapal mana-mana pun. Baik. Dah bergaduh bab bilangan, dia bergaduh bab nama. Lepas tu dia bergaduh bab apa pula? Bab tempat. Dia bergaduh bab tempat. Ni berlaku di mana ni? Ini berlaku di Syria. Ni di mana Torsusun ni? Di mana kampung Afsusun? Ni dekat Turki. Hak ni dekat Jordan. Dia bergaduh hak tu pula. Hak betulnya duk mana? Kita pun tak tahu. Lepas tu dia bergaduh tempat lokasi pula. Hak belajar Jordan, Jordan lebih kukuh. Sebab tanda-tanda yang membuktikan di Jordan lebih kuat. Hak mengaji Syria pula, Syria ada juga satu gua. Kukuh juga, ada tulang, ada tu, ada ni. Lepas tu hak Turki pun ada juga. Lepas tu hak mana hak betul? Kita pun tak tahu. Bahkan mungkin hak betul masih sampai hari ini disembunyikan pada kita. Kita cuma assumption, mengagak-agak, berteori dengan harapan hujah-hujah, dalil-dalil bukti hak ada tu, cuba menguat dan mengukuhkan pandangan masing-masing. Tapi kita bergaduh hal inilah Allah bagi tahu, hal remeh-temeh, hal kuantiti yang Allah nak kualiti.
Apa dia puncak dia? Keimanan dan kepercayaan pada Allah, tu yang perlu dibahas. Keimanan yang mereka bawa, keteguhan hati yang mereka bawa, sanggup tinggalkan segala kemewahan, bersifat material dan keduniaan, pangkat, level, darjat, hatu dia punya kualiti. Kita dah bergaduh pasal kuantiti, pasal bilangan, pasal nama, pasal tahun, pasal nama tempat, pasal lokasi. Cerita tak apa, jangan dah bergaduh. Tapi hak jadi isu gaduh, hatulah. Tak kuat mana pandangan imam ni, tak kuat mana ni. Tempat ni tak kuat. Lepas tu hak kuat di mana? Hak kuat ni tempat ni. Ustaz pernah pergi ke tempat ni? Aku pun tak pernah pergi. Aku pun baru jumpa dalam kitab ni. Tapi aku rasa hak ni lah lagi kuat. Oh, lagu tu kira kuat. Tu penting. Kemudian kita bawa satu babak lagi. Babak yang paling penting, iaitu tentang fitnah ilmu. Fitnah ilmu ada pada komponen Nabi Musa dan Khidir. Fitnah ilmu ada pada komponen Nabi Musa dan Khidir. Cantas yang sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak. Cantas sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak. Tu dia punya konsep. Sebab bila ditanya oleh pemuda-pemuda Bani Israel, wahai Nabi Allah Musa, siapakah manusia yang paling alim di kalangan kita? Spontan, cepat Nabi Musa menjawab bahawa yang paling alim tu siapa? Dia. Akulah yang paling alim. Mungkin kerana dia Nabi, dia Rasul, dia utusan, siapa lagi? Dia. Tapi Allah menempelak jawapan Nabi Musa. Tidak. Sesungguhnya kami mempunyai seorang hamba yang dia berkedudukan di Majma'ul Bahrain, di pertemuan dua laut. Ilmu-ilmu daripada kami yang dilimpahkan kepada beliau. Cari dia. Jadi kalau Musa tak cantas yang sedikit, apa akan berlaku? Musa cantas yang sedikit. Apa yang sedikit? Kesombongan. Apa yang sedikit? Takabur. Apa yang sedikit? Cepat melatah tadi. Dia cepat potong benda ni untuk dapat habuan yang lebih besar. Allah terlajak kata tadi kerak. Allah terlebih cakap tadi kerak. Allah tersombong tadi kerak. Dia putuskan hak tu, dia sanggup redah nak cari manusia yang dimaksudkan oleh Allah, yang kita hari ini kenali sebagai Khidir. Perjalanan yang tidak ada tujuan, perjalanan yang tak tahu berapa jauh, perjalanan yang tak tahu mana tempat, perjalanan yang tak tahu berapa kilometer, perjalanan yang tak ditandakan dengan sesuatu, perjalanan yang tak tahu masa akan ambil berapa bulan, berapa hari, berapa tahun. Cuma yang Allah minta bawa apa? Ikan. Siapa yang bawa ikan? Siapa yang bawa ikan? Siapa? Yusha. Nabi Yusha. Nabi Yusha bin Nun bin Ufraim bin Yusuf alaihissalam. Tu cicit Nabi Yusuf. Cicit Nabi Yusuf tu, teman dia. Tapi dia keturunan Nabi Yusuf. Nabi Musa dia keturunan lain. Musa bin Imran bin Qahat bin Azar bin Lewi. Dia anak Lewi. Lewi adik-beradik Yusuf. Mari ikut Nabi Yaqub juga. Pergi. Jadi Yusha bawa kerajaan. Kerajaan ni bekas, bakul. Dalam tu berisi ikan. Apa poin ikan? Bekalan nak makan. Sampai satu ketika mereka berhenti makan. Habis separuh, habis sebelah. Tapi ada clue kan? Tanda dah sampai tempat tu, ikan tu hak separuh pun walaupun dah mati, dah dimasak separuh, dia akan lompat dan menuju ke pantai. Di situlah akan ada pertemuan dua laut, kamu akan jumpa hamba Allah yang soleh tu. Jadi waktu tu
Nabi Musa dah tertidur kepenatan. Waktu Yusha juga nak tidur, dia lihat ikan tu keluar daripada bekah, daripada kerajang dan terus meluru ke pantai. Tapi tengok Nabi Musa baru tidur, takut penat, tak apalah, nanti dia bangun baru aku cerita. Tapi bila Nabi Musa bangun, dia pula dilupakan oleh syaitan, oleh iblis. Tak ingat jalan-jalan, rasa jauh sikit, lapar. Mana ikan hak separuh tadi? Kita nak makan, Allah terlupa. Dilupakan oleh iblis, dilupakan oleh syaitan. Jadi dah betul-betul clue tu, tak apa, patah balik pi, jumpalah susuk tubuh yang dinamakan Khidir. Dalam riwayat nama dia Balya bin Malkan bin Falih bin Shalih bin Abir bin Arfalsyad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Baik, bila jumpa Khidir, Khidir duduk atas pasir ke Khidir duduk atas batu? Khidir duduk atas batu. Ini mempunyai clue kepada kita. Kita nak cari pada zaman ini susuk tubuh seperti Khidir, guru yang bermisteri seperti Khidir. Maksud dia atas batu, dia tak akan pernah goyah. Dia tetap teguh, dia tetap tabah, dia tetap berpendirian walaupun di sekeliling batu itu dipenuhi dengan badai-badai yang mendatang. Di tepi laut itu datangnya angin-angin seumpama ribut, dia tetap teguh seperti batu. Bila dia cakap, itulah dia. Bila dia kata, itulah dia. Nak mari ujian ke, tak kisah. Nak mari cacian ke, tak kisah. Nak mari tomahan ke, tak kisah. Nak mari orang kata apa pun, ikut dia. Dia punya pendirian dan ilmu dia kebal, teguh, mantap. Bukan seperti yang di bawah batu. Di bawah batu ialah manusia-manusia yang berhati pasir. Manusia yang kalau diangkat, kita kepai itu berderai dia punya hati. Manusia yang bila mari air, halakan, dia duduk satu tempat, kemudian pendirian dia berubah ke tempat yang lain. Ini manusia-manusia berhati pasir. Hak pasir duduk bawah, hak batu duduk atas. Dan sifat yang dia tunjuk apa dia? Ikan tadi. Clue dia, ikan tanpa air akan mati, hati tanpa zikir akan mati. Ikan tanpa air confirm mati, hati tanpa zikir confirm mati. Kan ada hadis menyebut perbezaan manusia yang tidak berzikir dengan manusia yang berzikir kepada Allah seumpama orang yang mati dengan orang yang hidup. Itu fungsi zikir. Why? Kerana ingat dah hadis Rasulullah tentang akhir zaman, waktu bencana 3 musim. Tahun pertama suku hujan akan berhenti, separuh, lepas tu kering, tak turun-turun. Waktu itu apa makanan orang yang beriman? Tasbih, tahmid, zikir kepada Allah. Inilah fungsi kekuatan zikir di akhir zaman. Teknologi yang dipunyai oleh Nabi Khidir, teknologi zikir vs teknologi fikir Dajjal. Dajjal dia guna pada kita teknologi fikir, kita lawan dengan teknologi zikir. Dan kita perlu ingat, kenapa hari ini bila teknologi ini cuba diangkat, kumpulan-kumpulan inilah ditohmah, kumpulan-kumpulan inilah selalu disalah anggap, kumpulan-kumpulan inilah yang selalu suka disesatkan oleh kebanyakan orang. Kumpulan manusia-manusia yang suka berzikir, yang kita katakan hari ini tasawuf plus tarekat. Pasal apa orang nak tuju sangat? Pasal apa orang nak sesatkan sangat? Pasal apa orang nak biolkan sangat? Pasal apa orang nak flik sangat? Sebab kepentingan dia itu ada di akhir zaman. Dan musuh-musuh Islam akan cuba bermati-matian mengapi-apikan akan kekurangan dan kelemahan sistem ini. Ini Khidir dah tunjuk. Lihat, dia dinamakan Khidir, manusia yang hijau.
walaupun tak ada parti warna hijau lagi masa tu, tapi dia tetap hijau. Sebab apa? Tempat dia duduk itu ditumbuhi tumbuh-tumbuhan berwarna hijau, dan dia bila duduk dia menghijaukan kawasan sekitar, dan bila dia berbicara dia menghijaukan hati-hati manusia lain. Hijau maksudnya pokok tu, tanah tu gersang, tanah tu asal tanduh. Bila dia duduk di situ, hijau naik pokok, tumbuh sesuatu. Begitulah hati-hati manusia